Mudahlah, orang perempuan memang tak reti dah buat motor kelas ni. Sini awak nak ajar, mudah je. Kunci dia pelik sikit. Nampak apa kilas tapi bukan. Tarik ni ke bawah. Dia ada benda lah hitam tu. Masuk kunci dia. Masuk kunci. Pulas sekali. Bila pulas sekali, kau terus tekan starter. Terus start. Nampak? So kelas biasanya ada dekat belah kiri. Gear ada dekat bawah lah, ada satu je. Sebelum nak jalan, nak masuk gear satu kena pijak. Bila dah jalan, kau nak teruskan gear, kau kena congkek. Tapi setiap kali tukar gear, kau kena tarik kelas. So cara-cara nak jalan dia, kau tarik kelas sampai habis, pijak untuk masuk gear satu. So bila kau lepas sikit, nampak dia berkenjut. Pulas pun dia tak jalan lagi. Tapi bila kau dah start lepas kelas, so macam ni raya. Lepas kelas pelan-pelan sambil pulas sikit-sikit. Lepas tu terus jalan. Nak tukar gear, mudah je. Tarik kelas, congkek, jalan. Pulas. Lepas kelas pulas balik. Mudah je. So nak tukar gear balik, tarik kelas, congkek, lepas pelan-pelan. Nak drop gear, kau tarik kelas, pijak, lepas kelas pelan-pelan, pulas. Dia drop gear. So kalau kau dapat belajar, jangan lupa like, share dan komen.